Tadi dah dengar dah apa itu Lohilo. Sekarang ni, siapa pula yang sesuai buat Lohilo? Hai, saya Dr. Kura. Hari ini saya akan beritahu siapa yang sesuai untuk buat Lohilo ini. Yang pertama, sesuai untuk mereka yang berumur 25 tahun ke atas. Kalau nak mulakan penjagaan anti penuaan, bolehlah start dengan Lohilo. Ia juga dapat memperbaiki kelembapan kulit. Yang kedua, ia sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah kulit spesifik. Contohnya, kulit kering, kulit kusam dan juga masalah pori terbuka. Sebelum tu nak bagi tahu, Lohilo ni dia bukan untuk wanita sahaja. Lelaki pun boleh guna juga. So, bila waktu sesuai kita nak buat Lohilo ni? Yang penting pertama adalah sebelum any acara penting. Contohnya, sebelum berkahwin ataupun sebelum nak buat any photoshoot. Selain tu, ia juga sesuai untuk mereka yang baru balik bercuti. Ia nak mengekalkan kelembapan kulit anda. Contohnya, anda kan terdedah kepada matahari, air laut. Jadi jawapannya Lohilo lah nak tolong. Last sekali, Lohilo ni boleh guna untuk preventive aging. Nak kekalkan kelembapan kulit, keserian kulit, bolehlah start guna skin booster Lohilo ini. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh datang dan konsult dengan doktor pilihan anda.